ke pasaran global. Kami di Hala Street menyediakan sokongan seperti promosi, logistik dan pengurusan akaun bagi membantu produk tempatan menembusi pasaran global. Di sini saya juga ingin izinkan saya memperkenalkan CEO Hala Street iaitu Encik Simon Suresh, di mana Hala Street was founded in 2014 dan Mr. Simon Suresh juga merupakan seorang qualified barrister and also practice in field of corporate litigation. Mr. Simon Suresh also a Malaysian born and have lived in UK for 20 years before. Jadi dia tahu sedikit mengenai UK dan juga bisnes melibatkan UK. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menyerahkan platform ni, webinar ini kepada CEO saya iaitu Mr. Simon Suresh untuk memberitahu dan membantu para usahawan hari ini di mana bagaimana kita boleh membantu untuk mengembangkan perniagaan anda ke peringkat global. Thank you, Marina. Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup meluangkan masa untuk join dengan kami pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan bercakap mengenai apakah masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan Malaysia dan juga apa solution yang boleh diberikan yang tidak diberikan oleh bank, oleh badan kerajaan, oleh mana-mana syarikat swasta yang lain. Sebelum itu, saya ada dua benda yang saya hendak terangkan. Satu adalah boleh tim saya buka kamera mereka. Kedua adalah kalau kami ada merchant yang join kami di sini, saya rasa berapa orang hari ini? 16. Kalau ada tolong merchant masukkan nama syarikat dan produk kamu. Dan kalau ada masalah yang spesifik, tolong masukkan ke dalam chat juga ya. Saya hendak dengar daripada para usahawan mengenai produk kamu dan kesusahan apa-apa rintangan yang kamu hadapi. Dan also, do we need everyone muted? We have everyone muted, eh? Okay. Right. So, tanpa membazir masa, saya rasa ada banyak video yang tuan-puan sudah lihat mengenai apa yang kita buat di Halal Street ini. Apa yang kita buat ini adalah first in the world. Sekali lagi, saya sudah menetap di UK selama dekat 20 tahun dan di sana saya melihat bahawa kekurangan produk halal yang kita sedia ada di Malaysia. Simple produk macam vitamin, sangat simple macam gula-gula untuk anak tidak ada. Tetapi the Muslim population is growing, and in Malaysia we have the products. So saya menubuhkan Halal Street ni untuk menolong seorang kawan saya, seorang kawan Muslim saya yang susah dia mendapat produk. Dan daripada 2014 sampai hari ini kita terus we have become bigger. We have more and more people have been helped. Sampai hari ini di mana kita ada beratusan usahawan dengan kami dan berpuluh ribu, 15,000 saya rasa subscriber di UK sahaja. Tetapi hari ini saya nak terangkan macam mana Halal Street akan membuka kepada dunia. Model yang kami gunakan daripada Malaysia ke UK sekarang dibuka kepada dunia. Dengan harga, saya harap harga berpatutan. Yeah? Do we have the slide show now? Kita akan mulakan dengan slide. Ya? Who will be controlling the slide, Marina? Okay. So, are we getting a lot of people in the chat
I need to see your products dengan nama syarikat, please, supaya saya boleh tahu macam mana nak terangkan mengenai packaging, mengenai benda-benda yang berkaitan dengan dia. Halal Street. Halal Street telah ditubuhkan selama dari 2014 di UK, 2016 di Malaysia sampai hari ini. Lama juga. Dan pada masa itu kita fokus kami adalah untuk menguatkan rantaian antara kami di Malaysia dengan customer kami di UK. Usahawan di Malaysia, customer di UK. Kita menggunakan sistem ini sekarang untuk meluaskan pasaran daripada Malaysia ke dunia. Dengan itu, kita membina satu program baru dinamakan Global Listing Program, GLP. Dinamakan oleh rakan saya Ali, di mana dia tak tahu. Office kami adalah, kami ada 2 office. Satu di London, di Leicester, iaitu gudang kami, dan satu lagi pejabat di Bangsa South, di mana semua syarikat teknologi, Alibaba sebelah dengan kami, Lazada, semualah di tempat yang sama. Okay, so next slide please. Saya takkan baca semua benda di sini, tetapi kami sudah ada lebih 3,000 peniaga di Halal Street. Ada yang sangat banyak jualan dia, ada yang medium, ada yang kurang. Dan ada tabiat yang merchant yang successful mempunyai, iaitu mereka berinteraksi dengan Halal Street. Mereka berinteraksi dan selalu bertanyakan apa yang kita boleh buat untuk tinggikan pasaran kita, untuk naikkan pasaran kita. Ada juga yang join tetapi selepas tu diam saja. Yang itu mereka hendak mendapatkan sale tetapi tak buat apa-apa. Kami adalah platform, tetapi selebih dari platform kita perlu membuat marketing juga, ya. Tidak boleh mengharapkan platform untuk membuat semua kerja untuk kita. Macam Lazada atau Shopee pun kita mesti ikut apa yang mereka mengatakan. Tetapi untuk global ada caranya. Kerja kami adalah, fokus kami adalah untuk menolong usahawan Malaysia untuk menghantar produk halal dan produk Muslim. Produk halal dan produk Muslim. Adakah syarikat yang hanya meniagakan produk halal dan produk Muslim ke UK ke dunia ke? Tak ada. Pada masa ini tak ada. Kami satu-satunya. Dan kerana itu kami mendapat berbagai anugerah dan sertifikat daripada Business Awards lah, Niaga Times lah, British Malaysian Situation. Apa ini adalah? Oh, this is the products coming in. Fantastic. Wow. Opia Simpul Udang. That is a very popular product. Why is it on my screen? Yeah. Can I get the new slide? And the slides coming back. So, I'm really interested in your problems, ya. Saya akan minta maaf kalau saya tidak fasih sangat dalam bahasa Melayu, tetapi saya akan cuba terangkan macam mana kita nak buatkan kerja dalam 2 bahasa lah. Okay, it's not open on my screen yet. It's on there, but for some reason it's okay. So anyway, let's go to the next slide, please. Rina? Not that screen. Well, okay. Yeah. So very quickly, pasaran, apakah pasaran halal global untuk produk halal? Apakah pasaran dia? Di manakah pasaran dia? Orang selalu memberitahu kita pasaran dia adalah 1.9 trillion US dollar. Tetapi pasaran ini dibahagikan kepada berbagai-bagai sektor. Macam
saya mengatakan tadi, kalau untuk mendapatkan vitamin halal sangat susah di UK. Saya rasa saya ada seorang kawan dari UK, Intan here from the UK. So Intan will be able to offer testimony to that. Dan gula-gula dan makanan, bukan saja makanan Malaysia, tetapi fashion. Pada bulan Ramadan, telukong dengan inai rambut sangat banyak dijual. Kita ada beribu produk dan kita tahu apa yang boleh jual, apa yang tak boleh jual. Sambal, rendang, ini semua adalah simbol Malaysia dan orang suka benda ini. Ada pasaran itu di UK, tetapi sekarang ke dunia. Bila mana-mana visitor datang ke Malaysia, bila mereka keluar balik daripada Malaysia, mereka akan selalu bercakap mengenai makanan dan orang di Malaysia. Macam mana friendly kami di sini. It's a social society. And our food is so delicious. Di London ada banyak gerai restoran Vietnam, ada banyak restoran Cambodia. Tetapi restoran Malaysia, biasanya ada orang Malaysia yang duduk makan. Restoran Vietnam, ada orang putih. Ini adalah generalization, ya. Tapi kenapa? Kerana kita kurang pasarkan produk kita. Dan kalau masalahnya memasarkan pasaran, apa sebenarnya? Jadi ini menjadi mission saya untuk mengetahui apakah masalah usahawan-usahawan. Kalau saya tidak boleh menyelesaikan masalah untuk kamu, sebagai peguam dulu saya menyelesaikan masalah untuk klien. Tapi sekarang, sebagai CEO Halal Street, saya akan cuba menyelesaikan masalah pasaran untuk usahawan Malaysia. Membawa produk kamu ke luar negara. Antara masalah-masalah yang saya mendengar atau kami terima adalah, next slide please. Pasaran global dikatakan rumit. Oh, saya tak faham. Pasaran global sangat susah, sangat rumit. Tetapi lihatlah Temu, lihatlah Lazada, lihat semua marketplace yang lain. Di UK, produk Polish dengan perkataan Polish dijual. Ada orang yang kata, oh kita kena tukarkan packaging kita kena tukarkan bahasa, kita kena tukarkan semua, buatkan dia macam produk asli Eropah. Tidak semestinya. Keunikan dan originality adalah bahasa Melayu. Angkat nak keluar ni. Kalau tidak angkat dia kena marah. So kita perlu gunakan originality produk kami. Bahasa Melayu tak apa. Kita letak stiker dalam bahasa Inggeris. Packaging, ada perkataan Melayu, jom makan ke apa. Simpan perkataan tu. Kamu lihatlah di pasaraya di sini. Lihat makanan Korea yang dijual. Lebih banyak perkataan Korea, lebih selamat. Ini adalah Korea ori. Orang di luar negara memang suka makanan Malaysia, tetapi mereka nak makanan yang ori. Malaysia dikenali sebagai satu negara Muslim yang sangat-sangat baik. Contoh, sebagai negara contoh ke dunia. Bila saya mengatakan Malaysia, wah, semua orang senyum. Oh, Dr. Mahathir, first. Produk Malaysia, makanan Malaysia, first class. Tapi kita sendiri kadang-kadang tidak nampakkan keunikan kami sendiri. Kedua, tiada panduan yang jelas. Usahawan selalu kata, di manakah saya nak pergi? Tanya mengenai lesen, custom, macam mana logistik, saya takutlah produk saya ditahanlah, inilah, itu. Tetapi macam mana China boleh menjual kepada kami? Macam mana Eropah boleh hantar produk kepada kami? Semua orang lain hantar kepada kami, jual kepada kami. Tapi kami sendiri takut nak jual kepada dunia. Kita di sini untuk menunjukkan cara macam mana kita sudah membuat jualan. Beribu jualan. Dalam masa 5 tahun yang lepas. Dan sekarang kita expand kepada dunia.
yang beribu itu hanya untuk UK. Sekarang kita nak masuk pasaran dunia. Ketiga, kurang pemahaman mengenai pasaran. Adakah orang akan suka rendang, suka sambal? Sekarang tak saat di UK, bagi saya di UK, orang putih boleh makan lebih pedas daripada saya sendiri, dan saya suka sambal. Mereka sukakan jam tart kami. Mereka sukakan, saya pernah hantar satu palet bekasam. Pada masa itu saya mengakulah, saya tak pernah makan bekasam. Satu palet dia orang nak hantar ke UK, tak tahulah boleh jual ke, alamak, bekasam macam manalah, macam belacan kan. Tetapi terjual. Dalam sebulan, semuanya terjual. Bekasam di UK. Apa lagi kalau sambal, kalau rendang. Kita ada tanggungjawab untuk memperkenalkan makanan kami ke dunia. Halal Street adalah caranya. Usahawan-usahawan bersusah payah menggunakan duit sendiri, masa sendiri, stres pagi, malam, melahirkan produk mereka. Dan selepas tu, susah untuk pasarkan. Kami di sini untuk membimbing dan menunjuk ajar. Keempat, risiko perniagaan tidak pasti. Risiko memang ada dalam mana-mana perniagaan. Kita tidak boleh lari. Dipanggil cost of doing business. Tetapi kita boleh kurangkan risiko, dan itulah apa yang saya buat di sini. Sebagai seorang peguam, saya tidak suka risiko. Saya tidak suka risiko. Dan saya akan transfer tabiat saya yang tak suka risk kepada kamu. Kita kurangkan risk kita. Kita janganlah hantar satu kontainer pada negara mana-mana. Saya selalu dengar, oh kita hantar 1,5 kontainer. Oh, okeylah, bolehlah. Lepas tu tak ada kejualan. Tak ada. Kita mesti membina market kami. Membina nama kami menggunakan jenama yang dihormati. How do you say trusted? That's trusted. Dipercayai. Kelima, kekurangan tenaga kerja terlatih untuk menguruskan operasi ekspor. Kami bukan Nestle, bukannya Procter & Gamble. Kita tidak perlu ramai orang. Masa dulu sebelum internet mungkin perlukan orang yang ketahui pasal benda, experts mengenai ekspor. Tetapi pada masa ini, apa yang kita ada adalah platform-platform macam Alibaba, macam Halal Street. Gunakan expertise kami. Kepakaran kami dalam bidang ini diberikan kepada kamu. Keenam, halangan bahasa dan komunikasi dengan pembeli. Halangan bahasa ini memang menjadi satu masalah yang besar. Kerana katakan ada orang dari Kazakhstan yang hendak mengetahui lebih mengenai produk kamu. Macam mana dia nak tahu? Keripik pedas disukai di mana-mana tempat di dunia. Saya sudah cuba membawa keripik pedas ke UK, ke Europe. Mereka sangat gemarkan. Tetapi sebelum tu saya tak tahu. Dia orang suka ke tak suka pedas ni, manis ni? Bila ada expo, orang tak beli satu balang, 2-3 balang dia bawa, dia beli, bawa balik. Oh, my husband will love this. Tetapi macam mana dengan negara yang tidak faham? Macam mana nak berkomunikasi, bertanya mengenai produk ini? Kita berfikir-fikir macam mana nak menggunakan AI dan telah membuat first sistem untuk kita. Sistemnya adalah sistem AI. Pembeli, penjual mesti mengajar sistem ini sedikit mengenai produk kamu. Mengenai produk kamu saja. Lepas tu, orang di mana-mana di dunia, katakan South Africa lah, Kazakhstan lah, Poland, mereka boleh type dalam bahasa mereka sendiri dan sistem akan menjawab dalam bahasa mereka sendiri. Kita ada contoh selepas ni. Dan semua perbualan mereka akan dihantar kepada usahawan dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Malaysia. Mereka bercakap dalam Polish mengenai produk. Adakah produk mempunyai ini? Berapa harga produk?
berapa lama untuk dihantar, itu semua sistem akan jawab. Proses yang rumit kita membuat senang. Bukan kita membuat sistem ini dalam masa 2 bulan, 3 bulan. Proses penghantaran sudah 6 tahun kita buat. Tetapi AI ini sekarang mengandungi semua experience kami, pengalaman kami, ya. 7, persepsi bahawa pasaran tempatan sudah mencukupi. Pasaran tempatan adalah, tetapi berapa banyak sambal yang ada, berapa banyak rendang yang ada yang boleh dijual di Malaysia, ada. Bukan semuanya semua Khairil, the gentleman selling sambal. Tetapi dunia ada. Orang di luar ada. Mereka sukakan produk kita. Kenapa kita tak jual ke sana? Dengan risiko rendah. Dan akhirnya kekurangan keyakinan dan pendedahan terhadap peluang pasaran global. Ada banyak agensi kerajaan yang akan menjemput kamu dan kata, oh kita ada merchant dari sini, merchant dari sana. Saya kenal ramai daripada mereka. Oh, you boleh hantar kontainer, berapa banyak kontainer? Kadang-kadang kita tak nak jual kontainer, kita nak tahu ada ke pasaran di sana. Boleh ke kita jual satu pallet dulu? Tunggu dulu dengan kontainer. Jangan lari sebelum boleh berjalan. Di sinilah Halal Street masuk. Dan menunjukkan di mana pasaran dan customer akan beli daripada nama yang dipercayai. Ini adalah masalah-masalah yang dikemukakan kepada kami oleh usahawan macam kamu. Next. These are our solutions. Export consultancy, warehouse, labeling untuk produk kamu. Macam katakan you tak tahu macam mana nak buat labeling untuk different countries, kita akan membuat untuk you. Copywriting, kami akan tolong. Tetapi sekarang AI lah akan buat semuanya. B2C online platform, logistik. Masalah yang terbesar, logistik. Macam mana? Kita ada logistik partner yang boleh hantar ke satu dunia. Gunakan kami. Can we go back to the next slide? Yeah. And export declaration, QC and packaging. Kita menghantar jam tart. Jam tart, bila sampai di UK, tepung sebelah, semua jam diasingkan. Jadi kita sudah belajar daripada banyak masalah dalam 6 tahun ini dan kita ingin mengkongsikan pengalaman ini dengan usahawan. Next one please. Ada ramai antara usahawan kami yang menolong yang menjadi berjaya dengan kami. Di antara mereka adalah usahawan di sini dan kamu boleh melawat YouTube page kami untuk melihat semua usahawan yang lain. And our YouTube page is what? Halal Street UK? Okay. Just look for Halal Street UK on YouTube and you will find all our testimonials. Yeah? Okay, the next one please. The Global Listing Program. Global Listing Program ini adalah kita membawa produk kamu ke dunia menggunakan pengalaman kami dengan AI. Kita akan charge yuran yang bulanan, bukan 5,000 ke 10,000 ke 15,000, bukan macam itu. Kita akan juga memberikan lencana penjual antarabangsa kepada kamu untuk gunakan di Malaysia dan di mana-mana kalau membuat promotion di luar negara. Kerana kalau ada orang di Poland nak beli produk kamu, boleh. Kalau ada kawan di North America yang nak beli, boleh. Melalui Halal Street. Produk akan dihantar ke pejabat kami di KL dan kita akan kumpulkan semua dan menghantar melalui logistik partner kita. Kalau dapat order dari mana-mana di dunia, kalau ada rakan di New Zealand, kalau ada kawan di Russia, mereka nak order, hantar saja link kepada produk kamu yang berada di Halal Street. Mereka boleh order sendiri. Yuran bulanan adalah RM200 sebulan. Ini berbanding dengan syarikat lain di Malaysia macam RM18,000, RM12,000. Kami adalah RM200 sebulan untuk mengiklankan produk, mendapatkan AI, mendapatkan newsletter mengenai pasaran di dunia
untuk kamu setiap bulan. Ya? Dan grant juga boleh didapati selepas tahun untuk kamu dapat semua duit itu balik. Ada benda di sini, World's First Export Tag. Saya harap kita ada video untuk menunjukkan kamu macam mana export tag ini kerja. Ya? Next, please. Dan nampaknya, kerana kamu rela meluangkan masa pagi ini, kita akan turunkan harga RM200 itu kepada RM60 sebulan. Bukan untuk sebulan, untuk setahun. Setahun. Dan kami akan WhatsApp kepada kamu link untuk membuat bayaran. Prepay halal. Ya? Tetapi selepas hari ini, selepas link itu akan lapuk, balik kepada RM200 sebulan. Saya sangat berterima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan. Kita belum habis lagi kerana memberikan saya masa untuk menerangkan apa yang kita buat di sini untuk membawa produk Malaysia ke dunia. RM200 tidak banyak. Kalau kamu kehilangan RM60 ini pun tidak apa. Tetapi RM200 ini sangat-sangat valuable, bernilai kerana servis yang kita berikan lebih daripada itu. RM12,000 untuk apa? RM18,000 untuk apa? RM200 sebulan akan menolong kamu. Kalau join hari ini RM60 lah untuk setahun. Untuk setahun. RM60 sebulan untuk setahun. RM60, RM60, RM60. Okay, so the next one please. Ini adalah contoh AI yang butang ungu di sana akan masuk ke dalam produk kamu. Tak ada satu marketplace di dunia yang mempunyai benda ini. Ask Your Halal Genie. AI Smart Translate feature. Dan adakah kita mempunyai video untuk menunjukkan macam mana ia bekerja? Okay, can you play that? Kita tonton ni video, mungkin 2 minit. Tak ada suara. The TV is there. Mulakan dengan menekan butang ungu. AI akan meminta beberapa maklumat asas pelanggan. Nama, email dan nombor telefon. Pelanggan ini dari Pakistan dan dia menulis mesej dalam bahasa Urdu. AI terus menukar perbualan kepada bahasa yang pelanggan gunakan. Dari situ, dia akan membimbing proses pembelian. Adakah pembelian secara individu atau pukal? Berapakah jumlah unit? Tarikh penghantaran produk dan maklumat bandar dan negara. Keperluan khas seperti pembungkusan, pensijilan, perisa dan bajet pelanggan. Tiada maklumat yang tertinggal. Semua maklumat disatukan dan pelanggan boleh menyemak semula semua maklumat. Selepas pelanggan yakin, pelanggan perlu menekan butang hantar kepada penjual. Dalam sekejap, penjual akan mendapat maklumat pelanggan melalui email. Pelanggan berasa difahami sepenuhnya, manakala penjual lebih yakin dan jelas untuk menyelesaikan jualan dari Malaysia. Only with Halal Street.
Itu dia, itu dia. We are the first in the world to do this, and I wanted to welcome Puan Adia from Adia Global. You have a fantastic product, and I know you're selling a lot of it through Halal Street. Congratulations, Puan. Is everyone muted, Sham? Can you unmute? Hi, Mr. Simon. Yeah, Simon. Puan, how are Saya you? boleh cakap tak apa sihat hari ni. Hmm. Boleh saya bertanyakan Puan untuk buat sedikit testimoni ke? Ini tidak dirancangkan, tetapi Line pun kurang clear. Saya oh, duduk di saya outstation di Perlis. wow. Okey, saya sangat terima kasih Mhm. kerana produk Puan sangat laris jualan dia di London, dan kita sedang membina pasaran Thank untuk you. kamu sekarang ke dunia. Apakah experience Puan dengan Halal Street? Puan boleh dengar? Is it frozen? Sorry, line putus-putus. Oh, putus-putus. What is Line your putus-putus. experience? Boleh sekali Oh, lagi saya dengar. ya. Apakah Tadi pengalaman saya tak berapa dengar. apakah pengalaman Puan dengan Halal Street? Boleh saya bertanya? Okey. Bersama Halal Street, saya mendapat banyak exposure berkenaan bagaimana kita hendak meluaskan lagi pasaran produk kita ke luar negara. Mungkin bagi peringkat permulaan dulu saya berasa begitu kurang yakin. Kurang yakin bagaimana orang kata produk Malaysia ni boleh diterima oleh pasaran luar negara. Tetapi bersama Halal Street, keyakinan saya tu orang kata bertambah. Rupa-rupanya produk kita memang diterima di luar negara, dan Halal Street begitu memudahkan untuk usahawan yang baru. Macam saya 4 tahun atau 3 tahun bersama Halal Street, memang produk saya pada masa tu lebih kepada orang kata mencuba sahaja. Kemudian daripada Central Kitchen saya buat factory, dan kemudian sekarang ni saya rasa begitu banggalah bersama Halal Street, dan ada juga beberapa produk baru yang saya akan sharing dengan Halal Street tak lama lagi untuk explore pasaran seterusnya. Tahniah Puan, tahniah. Produk kamu sangat bagus dan kami sangat bangga kerana dapat peluang untuk menjual produk kamu ke dunia, ya. Tahniah sekali lagi. Ini tidak dirancangkan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Harap video, kalau hendak video itu sekali lagi kita boleh hantarkan melalui WhatsApp saya rasa, atau boleh share di the link in the chat box. Okay. So, can we go to the next slide? Thank you, Puan. Thank you. Welcome. I think we've got some other merchants that are doing a fantastic job here. Saya nampak fantastic products lah. Fantastic products. Oh, sambal garing zespi pun ada. Acar ikan. Okay, one more slide. So, tuan-tuan dan puan-puan, ya, itulah saya percaya, saya tak nak bazir masa untuk para hadirin sekalian. Ini adalah presentation kami. Ini adalah harga kami untuk can you go back to the blue slide please? Untuk menawarkan kepada semua di sini RM200 sebulan. Tapi hari ini kita akan hantarkan link untuk RM60 sebulan untuk setahun. Kalau join kami, you akan mendapat newsletter, pengiklanan, kita akan adakan training, dan yang hebat sekali adalah kalau mendapat jualan, jangan risau. Kita akan membimbing, menunjuk ajar macam mana hendak mengharungi pasaran global ini. Bukan join saja dan kita biarkan. Pada masa dulu, mungkin kita tak cukup pengalaman. Tetapi sekarang ada beribu jenis contoh yang kita boleh mengongsikan dengan kamu. Ya, dengan itu ada video yang lain dan ada apa-apa pertanyaan pagi ini?
Syam, you can unmute everyone, ya. Ada apa-apa pertanyaan? Selamat pagi, Mr. Simon. Good morning. Selamat pagi. Apa ni RM60 tadi tu bayar sekaligus atau bayar tiap-tiap bulan? Tiap-tiap bulan. Kalau RM60 Oh, sekali, tolong jangan join mana-mana syarikat lah. Tak boleh lah. ya. Kita tak boleh, Saya pun ya. setuju pasal kita ni usahawan baru kan. Ya. Jadi kita banyak memerhati lagi lah. Tapi bukan kita tak nak join. Apa yang you tunjuk tadi tu. Sebab saya sebelum COVID lagi dah join halal strip ni. Tapi belum Ah, sempat lagi nak export. ah, Sekadar Puan menjadi mesti datang kepada kami dan join kami dengan global program kami sekarang dan lihat apa yang kita boleh buat untuk you. Tetapi cooperation mesti berinteraksi dengan kami. Kita boleh tunjuk ajar macam mana orang lain menjual daripada jam tak sampai Pekasam. Mereka dapat jualan. Ada caranya dan bajetnya tidak banyak. Tidak selalu perlukan bajet yang tinggi. Kita mesti memasarkan benda itu. okey, tadi ada diberitahu tak ada CJ halal mesti okey, tetapi kena produk Muslim. Apa dia punya Dengan guideline produk Muslim tu? SSM, you mesti ada SSM yang menunjukkan semua director yang membuat produk ini adalah Muslims. Oh, okey, faham. Jadi okey, tak apa. You punya Ira pun banyak membantu saya dan insyaAllah Oh, lah saya akan bagus. contact dia lagi. Bagus, Saya banyak bagus, communicate bagus. dengan dia. So insyaAllah lah. And kita try our Congratulations, luck Ira. kan. Kita tak tahu kan. Kalau kita tak cuba, kita takkan tahu. Ya. Tetapi risikonya bukanlah 12,000 atau 18,000. Ini adalah RM200 sebulan dan duit ini boleh didapati balik daripada Matrade pada hujung hujung 1 tahun. Kita akan memberikan Oh. satu resit. You boleh gunakan resit untuk mendapatkan duit balik. Oh, maknanya duit yang dibagi RM60 sebulan tadi tu you akan reimburse balik pada hujung tahun. Ya. Okay. Bukan So kita Aida reimburse. tadi tu my Bukan friend kita tu. reimburse. Bukan saya yang reimburse. Boleh pergi ke pejabat kerajaan Matrade. Okay. Matrade. Faham. And Puan Aida tadi tu pun kawan saya. We all banyak communicate bersama sebelum ni lah. All the best semua ya. Thank you, Mr. Simon. Puan Nurhayati. Thank you. So, any more questions? Do we have any questions? So, selamat pagi Mr. Simon. Ya, So, selamat pagi. saya Tarmidi daripada Mikaela Delicious. Okay, so kami pengeluar produk frozen dan juga sambal. Okay, so kalau produk frozen tu macam mana tuan? Produk frozen, sebelum ini, sejarahnya, sebelum ini untuk UK kita tak bawa produk frozen. Tetapi sekarang kerana kita membuka pasaran ke global dan mempunyai logistics partner yang akan boleh membuat refer, kalau dapat order yang banyak, kita boleh hantarkan. Tetapi kalau order yang sikit-sikit tu tak boleh lah. Untuk frozen, ya. Mesti sekurang-kurangnya, saya rasa setengah kontainer. Dan kita boleh dapatkan information yang lebih. Tambal, no problems. Kalau ada produk retort, boleh tahan daripada sate sampai apa pun, no problems. Okay, baik. Terima kasih Mr. Simon. Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh bertanya Puan Ira, ya. Any other questions? Ada apa-apa soalan lagi? Kita di sini untuk membantu, ya. Membantu, memberikan tunjuk ajar, dan kita sudah membuat beratusan orang mendapatkan jualan daripada satu negara saja, apalagi daripada dunia. Do we have the video on all our sales? Mr. Suresh, Yes. saya Madinah. Saya nak tanya sebab saya ada buat produk frozen juga. Kuih karipat dengan cucuk badak. Tapi kalau saya tak ada skill, mesti dengan halal macam mana? Lebih banyak sijil, lebih banyak
peluang kamu untuk mendapat orang membeli produk. Tetapi pada masa ini kita perlukan SSM. Kalau tidak ada SSM tak boleh join kami ya. Tak boleh join. Saya Minta maaf lah. ada SSM dengan sebab saya buat produk tu dekat home base. Maksudnya saya ada sijil lah KKM tu macam tu. Ada banyak produk di London dan semuanya home base daripada India, Pakistan, daripada Poland. Kenapa kita tak boleh jualkan juga? Oh. Tetapi Puan, untuk produk frozen, sekurang-kurangnya dia akan ambil tengah kontainer. Itu bukan senang ya. Itu bukan senang. Nasihat saya kepada Puan adalah dapatkan SSM. Lepas tu kalau boleh dapatkan mesti ke Buatan Malaysia, GMP, dapatkan sijil, mana-mana sijil. Ini akan menolong kamu menjual kepada mana-mana negara dan akan memberikan kepercayaan kepada penjual kamu macam kita juga. Dapatkan produk, sebelum dapatkan produk frozen, gunakan produk yang lain. Yang ada merchant yang menjual Maggi Mee di London. Maggi Mee di sini berapa? RM3 ke lebih untuk 5? RM3 ke? Satu pack RM5. Okey, RM5. Mereka jual di London satu kecil, pack kecil 65 pence iaitu RM4. RM4. Di sini kita beli 5 pack untuk RM4. Di sana mereka jualkan satu. So, you boleh jualkan mana-mana produk untuk dapatkan flow, dapatkan proses, tahu macam mana kita buat bisnes. Harganya RM60 sebulan. Pada hari inilah sebenarnya RM200 RM200 sebulan. Dan selepas tahun pergi ke kita boleh cuba dapatkan duit daripada Matrix kerana mereka ada grant mereka sendiri. Untuk step pertama, apa yang patut saya mulakan, maaf ya, tak fokus tadi dalam kereta. No problem, Puan Sadia. Apa step kamu adalah kamu untuk contact Puan Era. Dia akan hantar satu link. Dia akan hantar dan akan bertanyakan mengenai produk Puan Saida. Apakah produk Puan Saida? Boleh hantar gambar di chat. Apakah produk Puan Saida? Boleh hantar gambar di chat. Can you play the video, Marina? It all started with this one incredible person. Our very first order. Then another. And another. Slowly, more people became interested in us. Are they craving Malaysian flavors, feeling homesick, or missing Malaysian snacks? In 2021, we established a 5-star warehouse in Leicester, UK. From a small community to thousands of happy customers, along the way, we've received several awards. Not forgetting all the support that made this possible. Thank you for being a part of our journey. Only with Halal Street. Tuan-tuan dan puan-puan, video itu tadi adalah invoice untuk usahawan yang kecil, bukan yang besar-besar. Semuanya invoice adalah order produk untuk usahawan yang micro dan small. Sekali lagi ya, kita di sini untuk menolong, untuk mengkongsikan pengalaman kami. Selepas join kami, kita akan masukkan tuan dan puan-puan ke dalam satu WhatsApp group. WhatsApp group tu mempunyai seorang daripada rakan saya yang akan menolong kamu menjawab soalan. Kita tidak biarkan you begitu saja. Tak tahu apa yang akan berlaku, tak tahu apa next step. Untuk RM60 sebulan, ambillah peluang ini. Saya hendak kamu ambil peluang ini. Oh, keropok amplang. We used to sell this product in Sabah, produk Sabah kan? Kita pernah jual produk ini di London. Saya rasa dulu dengan Glowpack. Tetapi banyak merchant Glowpack keluar. So, join kami sekali lagi, puan. Join kami dan apa-apa pertanyaan mengenai harga, mengenai logistik, mengenai returns, mengenai pembayaran, kita boleh selesaikan. Kita boleh menjawab. Ya. Saya sudah terima isyarat untuk berhentikan session kami di sini, webinar kami di sini. Join kami, lepas tu datang ke office.
jumpa kami. Kami selalu ingin berjumpa dengan merchant yang sudah register dengan kami dan belum register dengan kami pun. Datang ke office. Kalau tidak boleh datang ke office, tak apa. Join our WhatsApp group only for merchants that have registered with us. Okay? RM60 join hari ini. Tak ada apa untuk dirugikan. Ini peluang kamu. Kita, ini bukan Alibaba, 12,000, 18,000. Kalau RM60 tak boleh, susahlah nak buat bisnes. Okay, pasaran global. Kalau ada rakan-rakan di mana-mana di dunia, hantarkan link produk kamu kepada mereka. You want to buy my product? Ni link dia. Saya jual kat global sekarang. Okay, terima kasih kepada semua. Thank you very much. And harap kamu boleh join kami hari ini, ya. Thank you. Bye-bye. Okay. Yeah, after you.